Verina Cappuccino. Akan menyanyikan lagu Opera Hidup. Opera hidup. Dipersilakan. Orang-orang menegopin, nyala! Hidup bagaikan pentas opera, tirai mula dibuka. Siapakah wiranya? Hidup bagaikan pentas opera, musik hidup bergema. Aku insan bermula. Lakukan dengan semangat kejujuran, tidak rilakaku dan kesucian. Rampuh api kepalsuan adalah kepastian. Pastikan jaya. Nanti dulu. Dia jauh tapi dekat. Hidup bagaikan Pentas opera. Kenapa kau... Dia dah sampai dah. Dah sampai. Okey guys. Aku suka yang nyanyi lepas tu tiba-tiba berhenti tadi. Aku suka part tu. Dia macam musical punya style sikit. Okey, aku suka part tu lah. Dia macam musical sikit. Itu namanya seni. Seni. Aku setuju dengan benda tu. Okey. Alright, serius punya talk lah. Okey, jadi untuk persembahan Verina ni, bagi aku both bagi energi yang sama. Okey, itu perbezaan dia. Energi tengok Rina jerit tadi. So dia macam imbalance lah. Dia not imbalance. So that's thing lah. Sebab kalau nak kira pasal suara, memang out. Of course lah. Tapi rock ni kita nak bagi energi. Kita nak bagi je. So that's the thing yang okay. Itulah dia. Okay, tepukan untuk Verina. So ini sengit sebenarnya. Selepas aku lihat persembahan daripada Verina ni, sengit pula aku rasa. Tapi bagi aku dah buat keputusan, dan keputusan ini adalah keputusan yang penting bagi aku untuk buat, dan aku dah habis fikir masak-masak. Pemenangnya untuk lagu Rock Kapak jatuh kepada Verina.